Assalamualaikum apa abang semua. So hari ni kita nak pergi ride. Kita nak ride ke Perak yuk. Kita nak ride ke Perak. So kita nak satu lagi kita nak merasmikan kita punya baju baru kita. Yang ni apa? Windbreaker. Kemudian dalam kita ada t-shirt lah. Santai Rider Club. Club santai-santai untuk abah-abah. Okey. So jom kita pergi ke RV yang pertama, pergi collect member-member, team-team member kita yang nak ride hari ni. Jom, check it out. Let's go. Kita sampai dah dekat RV yang pertama. RV yang pertama di hentian di hentian Juru. Jadi kita nak pergi jumpa dengan rider-rider yang lain lah, geng-geng santai rider yang lain lah. Ada yang dah sampai dah, ada yang on the way. So jom kita pergi tengok. Ada yang dah sampai dah. Ni semua santai rider kan ni. Semua dah ada lah, dah tunggu dah. Ini 350. Salam. 350. Yes, mate. Dahsyat dah semua ni. Banyak motor ni. Okey. So semua dah sampai. Kita start dah perjalanan kita. Kita tunggu yang lain. Ini ada berapa biji motor 7 ke 8 biji motor juga. InsyaAllah. Pagi-pagi bunyi enjin, helmet pakai senyum manis, membersampai seorang-seorang, bawa cerita minggu yang panjang. Dari bandar sampai pekan, isi minyak penuhkan tangki. Tak fikir sangat pasal kerja, hari ini kita enjoy saja. Konvoi jalan perlahan-lahan, layan view kiri dan kanan. Bila semua dah berkumpul, penat seminggu terus hilang. Santai Rider Club, kita jalan ramai-ramai, ride scooter cari makan sampai lewat petang nanti. Pusing teluk intan, tengok tempat cantik lagi, gelak ketawa sama-sama, hilang semua stres di hati. Santai Rider Club, angin malam teman kita, lampu bandar jadi saksi ukhuwah yang terbina. Tak kisah jauh atau dekat, yang penting enjoy sama ride sampai puas bersama keluarga kedua. Singgah warung tepi sungai, order kopi borak sampai lalai. Ada yang gelak kuat sekali, cerita lama naik kembali. Tangkap gambar ramai-ramai, upload terus malam nanti. Bukan sebab nak terkenal, tapi memori paling mahal. Bila trural mula dipulas, hati tenang rasa bebas. Bunyi enjin jadi irama, teman healing kita semua. Santai Rider Club, kita jalan ramai-ramai, ride scooter cari makan sampai lewat petang nanti. Pusing teluk intan, tengok tempat cantik lagi, gelak ketawa sama-sama, hilang semua stres di hati. Santai Rider Club, angin malam teman kita, lampu bandar jadi saksi ukhuwah yang terbina. Tak kisah jauh atau dekat, yang penting enjoy sama ride sampai puas bersama keluarga kedua. Kadang hidup banyak tekanan, kerja siang sampai malam, tapi bila ride bersama, semua rasa
rider ini bawa bahagia, persahabatan paling bermakna. Santai Rider Club selamanya, satu hati, satu jiwa. Santai Rider Club terus meluncur di jalan, cari port paling padu sambil layan pemandangan. Teluk Intan penuh cerita setiap minggu perjalanan. Selagi engine masih hidup kita teruskan kenangan. Santai Rider Club, Santai Rider Club, yeah. Ride sama-sama sampai di Lila. Mengasuh seorang. So sesarit dia minyak kat dia. Dia berbuka lah. Semua pusat sakai. So jom susup saya isi minyak. Luncur. Botol tinggal sini ya? Ha, sini eh. Sini eh? Ada orang nak main dekat gambar ni sini. Sanji kacau. So kita dah sampai lah sini. Pot depa nak makan kat sini. Hop. Dah, aku nak bos tu. Chai. Dah. Condong. Tak bawa, cekut tak bawa. Jadi ni lah. Jadi dah sampai lah ni, Muara Condong. Jadi kita nak bergambar dulu kat sini. Lepas tu, kita pergi tempat lain.
Okey, sekarang kita dah sampai ke Menara Condong Teluk Intan. Ni ramai kita nak Menara Condong sangat ni. So kita susun motor dulu. Kita susun motor. Sampai 10 biji je tu. Tak kira pula 10 kot rasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So sampai dah Menara Condong Teluk Intan. Inilah Menara Condong Teluk Intan. So yang ni lah Pekan Teluk Intan. So inilah dia Menara Condong, Menara Condong Teluk Intan. Okey. Saya ni kali yang kedua mai. Dulu mai masa kecil-kecil dulu. Main dengan orang rumah saya dulu. Main dengan wife. Lepas tu ni main kawan-kawan ride lah. So misi kami yang pertama dah tercapai. Dah lah misi kami yang pertama hari ni untuk nak melawat Menara Condong. Alhamdulillah. Tercapai dah lah, matlamat. So inilah Pekan Teluk Intan. So habis kat Ramak semua. Jadi kita nak pergi tempat lain pula. Tengok tu kecondongan dia tu tahap mana tu kecondongan dia. Kalau baca sikit tu dia punya penceritaan dia tu. Dulu asal dia ada tangki air dulu. So kita berhenti sat dekat masih lagi kat Pekan Teluk Intan. Kita mai perkenal cendol Teluk Intan. Depan nak perkenal cendol Teluk Intan pula. Ni cendol makna. Cendol bersilau. Cendol di mana? Cendol bersilau. Depan nak perkenal. Kita kalau main Teluk Intan memang kena perkenal cendol dah. Tutup perak bang. Kalau yang kelapa ni original. Okey, kosong ni. Cendol makna. Tak asal tengok. Baik. Jom. Kita sambung. Sambung right, jom. Last penutup untuk ride ke negeri Perak. Libang libur kita pada hari ni adalah ni kita main makan mi Hailam Royal Camps. Tapi sebut mi Hailam Royal Parit, orang tahu dia duduk bertetang dengan Dewan Terbuka Ngah Sagor. Tapi sebut mi Hailam Parit je orang tahu. So sini memang top ni. So kalau tengok kat dalam ramai kat dalam penuh ni, kita tengok kalau masuk. Tu tengok dalam penuh So kami dapat tempat kat luar ni. So sekarang ni kita dah order. Kita tunggulah. Tunggu dia mai lah, tengok macam mana. Tabu kot lepas main di kebal tu. Aku nak masuk office nak So yang ni aku tengok Haidar lari keluar. Hailam Royal. Aku tak, Haro sempoi haro. dia tanya, nak masuk office ke? Nak masuk. Jangan masuk, ada hantu dia kata aku. Kalau dia sikit. Ngapa aku nak simpan bank aku tak dah. Kira buatlah aku tak cukup. So ni kira penutup Memang ada hantu dia aku. untuk ride kita kali ni. Tapi dah kunci lah. Terima kasih banyak. Aku tak masuk. Tak ada siapa. Farid pun balik awal Terima hari kasih tu. banyak. So Farid pun lari ke? ni orang kata apa? Bola. Lepas ni kita akan shoot balik. Telefon bunyi. Kita akan balik. Balik kenal. So ni mi Hailam dia lah. Kram ni Hailam Royal kat Farid. Farid kata pula Boleh try lah. dia tidur tengah hari tu.
rehat tengah hari. Hari yang sama tu. Hari sama. Dia tidur, dia mimpi.